RM1 juta pun belum tentu cukup untuk kita bersara dengan selesa. Nampak macam banyak kan sejuta tu. Tapi cuba bayangkan kalau kita bersara pada usia 60 tahun dan duit tu perlu digunakan untuk tempoh 20 tahun lagi. RM1 juta bahagi dengan 20 tahun, lebih kurang dalam RM4,100 sahaja sebulan. Itu belum ambil lagi kira inflasi, kos sara hidup yang semakin meningkat, perbelanjaan perubatan, kecemasan dan mungkin juga hutang yang masih belum selesai. KWSP sendiri letakkan sasaran enhanced savings sebanyak 1.3 juta pada usia 60 tahun untuk tahap keselamatan keuangan yang lebih tinggi. Jadi, selain kumpul duit untuk bersaraan, saya cadangkan kita bina satu lagi target iaitu cukupkan 1 kilogram emas sebelum usia persaraan. Hari ini, nilai 1 kilogram emas sekitar RM612,000. Tapi, jangan fikir kita kena beli 1 kilogram sekaligus. Kita kumpul gram demi gram sikit demi sikit. Mula dulu dengan 1 gram, kemudian 10 gram. Capai dulu 100 gram yang pertama dan teruskan sehingga cukup 1 kilogram seperti ini. Tapi kenapa emas? Sebab kita nak bina aset semasa masih lagi bekerja dan masih lagi ada gaji. Supaya bila dah sampai usia persaraan nanti, kita bukannya hanya bergantung kepada duit tunai semata-mata. Tapi kita dah ada aset emas yang terkumpul. Jadi kalau anda masih ada 10, 20 ataupun 30 tahun lagi sebelum bersara, gunakan tempoh itu untuk kumpul gram sebanyak mungkin. Target untuk dapatkan 1 kilogram emas sebelum bersara. Jadi kalau tuan-puan nak saya bantu kira berapa gram yang tuan-puan perlu simpan setiap bulan berdasarkan umur dan target persaraan anda, boleh terus isi borang sign up. Saya akan bantu susunkan target tabungan emas mengikut kemampuan masing-masing.